salin isteri dia. Jangan tu maksud saya. Isteri yang tua tak kan salin dah 70 lebih. Kelihatan. Assalamualaikum, Ustaz Ya? Ustaz Ya? Ustaz kan ni? Ha. Oh, Ustaz. Saya buat rawatan ada orang bagi buat rawatan Islam. Oh, ada satu sikit. Darusifah ke apa? Ha? Darusifah. Saya pun ahli Darusifah. Oh. Saya pun ahli sifat Darussalam, tapi saya sendiri Ruqyah Syar'iyah Ayu Sabiq Madinah Mesir Munawwarah. Tak payah dapat anak, payah dapat jodoh, payah hidup datang. Gangguan-gangguan ni kebanyakan apa ni? Video. Tak payahlah tuan, saya tak lawa. Saya nak beli cendol ni, nak ambil gambar. Anak tuan, blogger Saya orang Johor. Ini bukan Johor kau isteri orang lain. Johor kat mana? Paris Sulong. Saya pergi sana tadi di saya pergi apa? Memang orang Linggi lah. Saya sebenarnya Selangor tapi nikah Negeri Sembilan. Oh, isteri berapa? Ha? Isteri berapa? Mana? Isteri berapa orang? Isteri seorang. Oh, seorang. Kalau sampai itu tanya tak. Ada kepatut dia tanya pasal isteri berapa orang dek? Kurang hebat lah tu. Isteri berapa orang kata dia? Tak betul. Tengok cara bercakap tadi macam isteri 4. Anak saya tiga Kuala Lumpur. Jadi saya sekali tak nak bergurau, terpaksa lagu dengan anak orang. Iyalah. Anak tiga hospital. Laki-laki pertama hospital sedang, laki-laki kedua hospital Kuala Lumpur. Anak perempuan saya Jokem. Kosong saya dengan bini ya. Oh, itu Minggu pagi datang itu sini. kawan juga. Oh, dah. Dia kan kecil je tak. Orang tak suka tau, dia orang suka besar-besar tu. Tak ada ini tapi